Dalam perbualan ni, ada dua watak utama yang kita perlu kenal. Yang pertama, ghrelin. Inilah hormon makan. Bila perut kita kosong, ghrelin akan menjerit pada otak. Hoi, lapar ni. Nak senang ingat, ghrelin buat perut kita berkeroncong. Lawannya pula, leptin. Ini hormon berhenti. Lepas kita makan, sel lemak kita akan hasilkan leptin untuk beritahu otak, okey bos, dah cukup. Tenaga dah penuh. Jadi, mereka ni macam switch on dan off untuk selera makan kita. Tapi, kadang-kadang sistem ni boleh jadi kelam kabut sikit. Ada satu masalah yang dipanggil rintangan leptin. Bayangkan macam ni, leptin tengah cuba call otak nak bagi tahu kita dah kenyang, berhenti makan. Tapi, otak tak angkat call tu. Sama ada lain sibuk atau otak buat-buat tak dengar. Walaupun leptin dah banyak dalam badan, otak tak dapat mesej tu. Jadi, apa akibatnya? Otak kita silap faham. Dia ingat badan masih lapar. Jadi, dia terus suruh kita makan walaupun kita baru je letak sudu.